Selamat tengah malam para pendengar Misteri Jam 12. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 FM dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Misteri di Ria 897. Ingat, setiap kisah yang diketengahkan jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut saudara. Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan. Sekiranya anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Anda juga boleh kirimkan SMS kepada saya dengan kodnya gelap KLUB, jarak. Nama anda, jarak, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Ingat saudara, Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kita teruskan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Hati-hati. Pendengar Ria 897, saya akan bacakan kiriman email yang pertama, dan kisah ini dikatakan berlaku pada tahun 2001. Pada tahun 2001, pengalaman Rashidin berkongsi kisah beliau dan sekumpulan teman-temannya telah pun menyewa sebuah bot menuju ke arah Pulau Hantu. Pulau Hantu terletak di Singapura, dan memang benar nama pulau ini dikenali sebagai Pulau Hantu. Saya kurang pasti apakah sejarah di sebalik Pulau Hantu, dan pengalaman yang diceritakan oleh Rashidin berkongsi beliau dengan teman-temannya seramai lebih kurang 5 orang telah pun menyewa sebuah bot pergi ke Pulau Hantu dengan niat di sana tu mereka nak memancing sambil mereka nak berkemah di sana. Jadi apa yang berlaku bila sampai di Pulau Hantu, waktu tu sekitar pukul waktu pagi lah bila sampai di Pulau Hantu, waktu katanya di sini sekitar pukul 8 lebih pagi. Jadi bila sampai 8 lebih pagi itu kata Rashidin, saya dengan teman-teman begitu bersemangat lah, kami terus pergi mendirikan kemah, kami terus memasang joran dan mula memancing. Apa yang terjadi setelah bot berlalu pergi, bot itu akan mengambil kami 8 pagi pada keesokan harinya. Kata Rashidin, bila sampai di sana, apa yang saya perhatikan, kawasan tu tak ada orang lain kecuali saya dan teman-teman saya saja. Kalau mungkin Casey pernah ke Pulau Hantu, pulaunya kecil, tak begitu besar. Ada 2 Casey, satu pulau hantu kecil, satu pulau hantu besar. Yang saya pergi pulau hantu besar, dan pulau hantu kecil ni tidak begitu jauh lah, dekat sebelah menyebelah. Jadi bila sampai, kami dah dirikan kemah, kami dah mula nak memancing. Sampailah ke malam, sekitar pukul 8 lebih malam, kalau tak silap saya selepas waktu maghrib, ketika 2 orang teman saya berada di hadapan perairan di tepi pantai sedang nak masukkan umpan. Seorang lagi teman saya pula berada di dalam kemah sedang baring mengantuk, dan saya dengan teman saya sedang duduk sambil kami bakar-bakar untuk makan. Tiba-tiba saya dengar sesuatu. Saya dengar Casey, di Pulau Hantu waktu malam memang tak ada lampu, gelap gelita. Apa yang saya dengar? Saya dengar suara perempuan minta tolong. Sayu dan halus, tapi dapat dengar. Bila saya dengar, saya seolah-olah tercegat, tak bergerak. Teman saya baru perasan. Dia tanya, "Din, kenapa dengan kau ni?" "Shh, apa hal?" Teman saya tanya pada saya. "Shh." Teman saya pun kemudian cuba pasang telinga, cuba dengar apa yang saya sedang dengar, walaupun saya tak beritahu yang saya ada terdengar sesuatu.
Kemudian teman saya tengok saya, dia beliakkan mata. Aku dengar orang minta tolong kan? Casey, kata Rashidin, saya tahanlah. Tak nak beritahu dia apa yang saya dengar. Saya tahanlah tak nak menegur. Saya cuma diamkan diri saja. Teman saya yang satu ni, katanya di sini yang bengap sangat-sangat, tiba-tiba bila dah dengar dia menegur. Aku dengar suara perempuan minta tolong kan? Bila saya dengar, saya toleh, tengok dia, saya beliakkan mata, saya kata, kenapa kau tegur? Casey, setelah teman saya tegur, saya menegur teman saya kerana menegur dengar bunyi awal tadi. Tiba-tiba suara tangisan minta tolong tu hilang begitu saja. Saya dapat rasakan sesuatu yang tak kena, kata Rashidin, pada malam yang dimaksudkan. Terus saya panggil dua orang sahabat yang sedang isi ataupun letakkan umpan. Saya panggil naik ke atas. Mereka berdua berjalan menuju ke arah kami. Kami berdua yang sedang duduk memerhatikan teman yang sedang jalan ke arah kami. Bila sedang dia jalan, alangkah terperanjatnya saya nampak di perairan, walaupun gelap Casey, tapi agak terang dengan cahaya bulan di atas air. Saya pada mulanya fikirkan itu adalah rumpai laut ataupun seaweed. Tapi bila saya perhatikan betul-betul, macam rambut hitam Casey penuh tepi pantai. Saya rasa tak sedap. Teman saya dua baru sampai. Saya kata pada dua orang teman saya, apa tahu Casey? Aku rasa kita masuk dalam tent baik lah. Aku dah rasa tak sedap hati. Ni lah, si bongok ni pergi tegur pula. Teman saya tanya kenapa. Aku tak boleh cakap sekarang, nanti balik aku cakap engkau. Masuk tent lah. Kita ada bawa satu kemah yang boleh muat 8 orang. Besar kisi kemahnya, boleh berdiri lagi. Jadi bila saya dengan teman saya yang 3 ni berjalan menuju ke arah kemah, saya lah yang berada di nombor 2. Teman saya yang tadi menegur nombor 1, saya nombor 2, yang lagi 2 tu belakang saya lah. Jalan baru nak masuk kemah ni, teman saya buka zip, jenguk kepala. Astagfirullahalazim. Dia keluar balik Casey. Saya tanya kenapa, kata Rashidin. Dia tanya temannya, kenapa dengan kau? Dia tunjuk dalam. Okey, kau diam. Saya jenguk dalam. Casey nak tahu, teman saya satu dah nyenyak tidur. Teman saya baring, kepalanya tu memanjang lah, badannya memanjang. Jadi dia sederet dengan pintu. Betul-betul dekat hujung kepala teman saya ada orang sedang duduk tapi membelakangi kepala teman. Jadi orang ni sedang duduk bersila. Teman saya ni betul-betul kepalanya di belakang punggung orang yang sedang duduk bersila dalam kemah. Dan kalau Casey nak tahu, orang yang duduk tu adalah seorang wanita Casey. Bila saya ternampak, teman saya pertama ternampak ni, kami dah tak tahu nak buat apa Casey. Seorang lagi sahabat saya, namanya Haikal, kata kita telefon si budak yang dekat dalam ni. Itu teman saya, sahabat saya lah, namanya Norman. Jadi Haikal ambil telefon Norman berkali-kali. Telefon dia dengar berdering, tapi Norman ni tak bangun-bangun. Dia ni betul tidur mati ni, kata Rashidin. Jadi setelah berkali-kali telefon, barulah dia bangun. Dia jawab, hello, siapa ni? Haikal. Man, akulah Haikal. Kau keluar sekarang Man? Afsal, kau kat mana? Aku kat luar ni, kau keluar sekarang. Apa nak tidur lah. Teman saya terus letak telefon. Alamak Casey. Satu malam kata Rashidin, saya dan 3 orang sahabat duduk luar kemah sebab kita bawa satu kemah saja. Tunggulah sampai keesokan pagi. Kita tak berani nak jenguk buat kali kedua. Yang hairan, teman saya ni boleh tidur dengan nyenyak sampailah ke pagi. Bila pagi, kita semua dah terbaring dekat luar atas pasir. Si mamat ni yang tidur kat dalam ni bangun keluar, tendang-tendang kita. Oi, bangunlah. Kapan nak sampai ni? Korang ni tak tahu nak tidur ke kat dalam? Walhal Casey, kita semua kejutkan dia supaya tak diganggu, tapi dia boleh tidur macam dunia ni tenang aja, kata Rashidin. Terima kasih Casey kerana sudi berkongsi pengalaman saya
dan selamat tengah malam. Dan awal tadi kisah dari Rashidin dan juga sahabat-sahabatnya. Nama yang disebutkan di sini Norman, Haikal dan dua lagi sahabat yang tak ada nama ni telah pun tahun 2001 pergi memancing, berkemah di salah sebuah kawasan lah, dia boleh saya katakan tadi disebutkan di Pulau Hantu. Dan kenapa agaknya nama tempat tu Pulau Hantu? Adakah memang benar tempat tu tempat hantu? Nanti kita selidik lah. Kalau ada yang tahu ke penduduk-penduduk di Pulau Hantu dan sebagainya, boleh berkongsi pengalaman. Dan teman ni bawa satu kemah je dia bawa bersama lah. Dan bila nak masuk kemah tu, temannya nombor satu ternampak dalam kemah tu ada perempuan sedang duduk bersila membelakangi teman yang sedang baring nyenyak tidur. Orang kalau yang bagusnya, kalau anda mempunyai kebolehan, dipanggil istilahnya tidur mati lah. Tidur mati itulah bagus. Di luar orang kecoh, dengar bunyi mengilai ke apa, awak tetap tidur, tak bangun. Cukup waktu, anda akan bangun sendiri. Dan macam tadilah, dia bangun tengok teman-temannya, apa korang tidur kat luar? Walhal, beliau ni tak tahu. Malam tu, memang macam-macam gangguan. Saya nak bacakan kiriman seorang pendengar. Suami isteri telah pun pergi memancing pada hari Isnin. Dan kawasan yang telah pun beliau kunjungi bersama dengan isteri untuk memancing adalah di kawasan Punggol. Dan dikatakan Punggol ni tempatnya kena berhati-hati. Sebab kawasan yang pancing ni pula penuh dengan hutan-hutan semak samun. Jadi dikatakan tempat tu memang tidak ada penghuni, melainkan penghuni yang tidak diundang. Inilah pengalaman yang diketengahkan oleh Encik Asyik, berkongsi pengalaman yang tak dapat dilupakan. Perkara ini berlaku lebih kurang 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu di Punggol, memancing bersama dengan isterinya. Anda dah tahulah sinopsis sedikit sebanyak kisah. Jadi saya akan teruskan ke muka surat yang kedua. Sebenarnya tadi sinopsis yang pertama, muka surat pertama tu adalah berkisahkanlah mereka suami isteri pergi memancing. Dan muka surat kedua ni kisahnya bermula di sini. Kata Encik Asyik, pengalaman beliau ketika sedang memancing, saya rasa nak terkucil sangat kisi. Jadi di kawasan saya memancing tidak ada keluarga maupun pemancing-pemancing yang lain kecuali saya dengan isteri. Kami berdua ke sana menaiki kenderaan kereta yang saya pandu. Kereta tu diletakkan betul-betul di hadapan tempat kami memancing. Kemudian saya kata pada isteri, awak tunggu sekejap boleh tak? Saya nak buang air kecil, tak tahan lah. Jadi isteri tanya nak ke mana? Saya kata nak ke belakang. Belakang betul-betul kawasan nak masuk tu ada semak samun kisi. Jadi saya kata saya nak ke sana untuk legakan diri, nak buang air kecil lah. Jadi isteri saya pun kata okey lah. Saya ke sana membawa lampu suluh. Sebab waktu tu dah 11 lebih malam kisi. Memang kawasan tu jalan masuk ke dalam tempat yang saya nak tujui ni semak samun gelap gelita. Jadi semakin saya hampir, semakin dekat, semakin tu tak boleh tahan. Inilah katanya di sini macam gitulah. Selalunya semakin dekat dengan tandas, semakin itulah kita rasa memang tak tahan. Jadi bila akhirnya saya dah dapat satu spot ni untuk legakan diri saya, kata Encik Asyik, apa yang berlaku? Sedang saya nak legakan diri, terperanjat saya nampak ada kucing hitam lompat kisi. Jadi saya terkejut. Sambil saya istighfar, dalam hati berkata ni, kurang ajar punya kucing, takutkan aku je. Kemudian kucing yang bergerak tu berhenti. Benda tu berhenti kisi. Bila saya perhatikan betul-betul, di sana tu banyak lalang dan rumput-rumput yang tinggi. Jadi nampak celah-celah tu macam benda hitam. Lampu suluh pula saya suluh ke pokok yang saya legakan diri saya. Kisi, bila saya tegur, benda tu berhenti. Bila saya tengok betul-betul, kalau kucing takkan besar macam manusia. Kisi macam orang kisi. Macam orang sedang duduk menyangkung, rambutnya panjang. Tapi saya tak dapat lihat muka wajahnya. Saya pun takut nak suluh. Cepat-cepat kisi, saya habiskan hajat saya, lari lintang pukang pergi ke tempat kawasan memancing. Kemudian saya kata pada isteri, dah kita bungkus barang, kita balik sekarang, kita balik. Isteri tanya kenapa dengan awak ni? Tak apa, nanti abang jelaskan, kita balik. Jadi sepanjang kita bungkus barang-barang untuk pulang ke rumah, isteri tanya, abang kenapa? Sampaikan saya marah isteri saya, awak jangan banyak soal. Saya kata balik sekarang, kita bungkus barang. Simpan joran, kerusi yang kami bawa, kerusi lipat,
Ada juga barang-barang yang lain semua masuk dalam kenderaan, baru nak keluar pergi. Bila baru nak berlalu pergi, isteri saya masih tanya lagi. Saya ni naik geram, Kisi. Macam nak marah betul-betul dengan isteri saya. Saya kata pada isteri saya, awak jangan tanya sekarang boleh tak? Saya ni tak sedap hati, kata Encik Asyik. Kemudian saya pandu keluar. Dekat jalan yang saya nak pandu keluar ni, kiri kanan semak samun dengan hutan-hutan kecil. Gelap, tak ada lampu, Kisi. Dalam perjalanan keluar ni, Kisi, isteri saya kan senyap. Saya dah suruh dia diam, sebab dia dari tadi tanya saya kenapa. Saya tak nak beritahu. Jadi dalam perjalanan saya pandu perlahan-lahan lah, sebab gelap sangat. Saya hidupkan lampu kenderaan pun memang susah nak lihat. Jadi kata Encik Asyik, tiba-tiba isteri saya ni yang sedang duduk diam, sedang senyap kerana dimarahi saya dalam kereta awal tadi. Saya dengar dia sedang tengok tingkap sebelah kiri. Tiba-tiba dia Astaghfirullahalazim. Dia beristighfar berkali-kali, Kisi. Kemudian saya tengok isteri saya. Ma, okey tak? Isteri saya istighfar tak berhenti-henti. Ma okey tak? Dia istighfar terus. Dia baca dan baca, saya tahu dah. Isteri saya dah nampak ni. Saya pandu keluar sampai dekat main road. Jauh, Kisi, walaupun memandu rasanya macam jauh sangat. Baru saya berhentikan kenderaan. Isteri saya seolah-olah dah macam tak sedarkan diri, tapi mulutnya masih komat kamit membaca surah. Saya tepuk bahu isteri saya terperanjat. Kemudian napasnya tercungap-cungap. Ma nampak apa tadi? Isteri saya kata, bila saya nak pandu keluar, cara isteri saya jelaskan apa yang dia nampak sama dengan yang saya nampak. Ada benda ni badannya hitam belegam, rambutnya panjang, Kisi, sedang menyangkung tepi semak samun, memerhatikan kami memandu keluar dari kawasan itu, kata Encik Asyik. Bila isteri jelaskan apa yang dia nampak sama dengan apa yang saya nampak, saya ceritakan kepada isteri. Terkejut terperanjat dibuatnya. Itulah kali terakhir saya dengan isteri memancing di kawasan Punggol, dan tidak lagi kami berani ke sana. Sekarang ini kalau nak memancing pun biasanya kami pergi ke Bedok Jetty, sebab di sana lebih ramai orang. Itulah pengalaman. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Asyik. Itulah pengalaman Cik Asyik kita bersama dengan isteri. Isteri pun satu. Lain kali kalau orang kata jangan banyak soal dulu, tunggu keluar. Faham je lah. Ayo. Jadi macam mana agaknya? Itulah kisah yang pertama. Terima kasih pada Cik Asyik berkongsi pengalaman di kawasan Punggol. Dan saya rasa kawasan yang dimaksudkan mungkin betul, mungkin tidaklah, oleh Cik Asyik awal tadi dah tak boleh kita masuklah, sebab dah ditutup. Kerja-kerja peningkatan dijalankan di kawasan Punggol tu, dan akan jadi ada park connector dipanggil lah. Di situ akan disambungkan beberapa taman-taman di Singapura ini, dan satu pemandangan juga indah lah. Tapi pemandangannya indah yang indah juga. Kalau malam-malam nampak benda macam tu, awak sorang-sorang sedang berlari-lari anak, dia menjelma duduk tengok, seram juga tu. Saudara para pendengar Ria 897 FM, kisah yang pertama saya ingin bacakan adalah pengalaman Encik Osman berkongsi pengalaman beliau. Dan katanya beliau beberapa tahun yang lalu, antara tempat yang beliau suka memancing dan selalu ke sana adalah sebuah kawasan dipanggil daerah Punggol N. Kata Encik Osman, Casey, apa kabar semua? Pendengar-pendengar rancangan MJ12. Saya tinggal di Singapura bahagian Sengkang. Saya ni gemar memancing. Sejak berpindah di Sengkang dan sejak saya diperkenalkan tempat memancing dekat kawasan Punggol, saya kerap ke sana seorang diri. Kalau saya ke sana, saya akan berbasikal dengan berbekalkan beg haversack yang ada perkakas-perkakas memancing, termasuklah 2 batang joran.
Bila saya memancing tak kira waktu, tapi selalunya, kata Encik Osman, beliau akan keluar memancing pada waktu malam. Ini kerana malam tak ada terik matahari, jadi lebih selesa untuk memancing. Bila saya sampai, mungkin, kata Encik Osman sebelum itu, kata beliau, tempat yang beliau kunjungi ini mungkin Kisi pernah pergi, mungkin ada juga pendengar-pendengar belum pernah ternampak tempat ini. Tempat ini adalah betul-betul bersebelahan dengan satu LRT di Punggol yang sampai ke saat ini masih belum lagi beroperasi, kata Encik Osman. Beberapa kali kalau saya memancing berbasikal di waktu malam dari kawasan rumah saya harus melepasi beberapa kawasan yang sunyi sepi. Dan Kisi, percaya atau tidak, selalunya saya pergi seorang diri memancing dengan berbasikal saja. Beberapa kali itu, bila saya lalu dekat kawasan LRT di Punggol, waktu itulah saya akan nampak orang akan berdiri di LRT yang dimaksudkan. Pada pertama kali saya nampak, saya memang tak fikir bukan-bukan. Pada mulanya, saya fikirkan LRT itu dah beroperasi. Sampailah saya masuk dalam, saya mula memancing, berjumpa dengan beberapa orang teman yang lama saya tak jumpa. Kebetulan Kisi. Jadi, saya pun buka story. Tanya LRT ni dah mula operasi. Mereka kata belum, masih lagi tutup. Kalau Kisi ke sana, Kisi akan tengok LRT tersebut, lampunya tak pernah dimatikan, selalu akan dihidupkan. Mungkin agaknya banyak kejadian yang menakutkan berlaku di atas LRT tersebut. Jadi bila tanya teman-teman yang dah lama tak jumpa tentang LRT, dia kata tak beroperasi, tapi saya kata tadi nampak orang ke atas. Teman saya kata mungkin pekerja-pekerja tak. Kemudian sampuk seorang lagi teman, "Engkau biar betul kau nampak orang." Kami semua terdiam. Kami semua tukar topik dan mula memancing. Bila teman-teman yang lain pulang ke rumah, mereka semua naik kereta. Jadi terpaksa saya memancing seorang diri, Kisi, tanpa orang di keliling saya. Apa yang berlaku? Sesaat kemudian, Kisi, saya pernah, kata Encik Osman, bertanya kepada seorang pakar, bagaimana makhluk ini boleh kenal, boleh tahu siapa kita? Mereka sentiasa akan pasang telinga, akan dengar apa yang kita katakan. Kalau kita cakap tentang mereka, mereka akan lebih dekat, lebih hampir pada kita. Sebab itulah, kadang-kala kita rasa seram. Bila kita lafazkan yang kita takut, mereka akan lagi takut-takutkan kita. Jadi Kisi, sedang saya memancing seorang diri dekat kawasan Punggol. Malam yang sunyi, hanya saya seorang saja di sana. Tiba-tiba saya terdengar suara perempuan memanggil-manggil nama saya 2 atau 3 kali. Pertama kali bila saya dengar ada suara orang panggil nama, reaksi saya, kata Encik Osman, macam biasalah, kita akan toleh. Bila toleh tak nampak orang, saya dah rasa tak sedap hati. Dengan segera saya simpan joran saya, bungkus barang-barang, tolak basikal sampai ke depan, kemudian saya kayuh keluar. Sepanjang perjalanan nak keluar kiri kanan semak samun dan hutan kecil, Kisi, saya tak berani tengok kiri kanan. Sepanjang perjalanan dekat jalan yang gelap, basikal saya pula tak ada lampu, Kisi. Harap-harap lampu pada pancing yang saya ada. Jadi saya berhenti sekejap. Sebab dah terlampau gelap, saya berhenti sekejap tengah-tengah jalan kiri kanan hutan. Saya buka beg saya keluarkan. Ada lampu picit yang saya gunakan untuk memancing. Saya letakkan atas bakul depan basikal. Kemudian mula mengayuh basikal saya sampailah ke rumah.
Ketika berada dekat kawasan Punggol, sebelum saya pergi ke main road sepanjang perjalanan berbasikal, saya rasa remang bulu roma. Macam benda tu ikut saya dari belakang. Tapi setakat itu saja gangguan saya. Cuma nampak-nampak dan dengar-dengar dia panggil, sebut-sebut nama saya. Okey, para pendengar Ria 897, ada kisah yang sama. Saya memang cari email ini, saya cari, barulah saya jumpa email yang dimaksudkan. Tadi kisah dari Encik Osman dekat Punggol, dekat kawasan Punggol N, tapi bukan Punggol N, ni nak dekat lah. Dan tempat yang dimaksudkan ada LRT yang belum beroperasi ketika itu. Kata Encik Osman yang berkongsi pengalaman beliau memancing seorang diri di waktu malam berbasikal. Dan berikut ini ada satu kisah juga yang berlaku di tempat yang sama. Kali ini pasangan suami isteri. Pasangan suami isteri telah pun pergi memancing. Dan katanya di sini, ini pasangan suami isteri pergi memancing di kawasan Punggol juga. Dan beliau sebenarnya tinggal di kawasan Hugang dan menunggang motosikal dari rumah Hugang mereka ke Punggol, kawasan Punggol ini untuk memancing. Dan kejadian ini berlaku biasalah di waktu malam. Tempat, saya rasa mungkin tempat yang sama yang Cik Osman awal tadi lalu. Dan kata beliau juga dekat dengan kawasan LRT di kawasan Punggol yang masih belum lagi beroperasi. Jadi faham-faham lah di kawasan mana tu Tapi saya rasa kawasan tu sekarang dah ditutup, tak boleh dimasuki lagi. Ada kerja-kerja peningkatan yang dilakukan dan mereka rasa-rasanya mereka nak buat macam taman di kawasan itu. Dan ini adalah kisah pengalaman. Kalau tadi Encik Osman, yang ini pula Firdaus berkongsi pengalaman dengan isterinya ketika bermotosikal pergi memancing dekat kawasan Punggol. Sampai ke saat ini perkara ini menjadi satu perkara yang beliau satu-satunya pengalaman menyeramkan, sungguh menyeramkan berlaku pada beliau dan isterinya. Baik teman, berikut ini ada seorang pendengar nama Firdaus kirimkan email, katanya, apa khabar Gizi dan juga para pendengar peminat rancangan Misteri Jam 12. Sebelum saya mulakan kisah saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi membaca kiriman email. Dan saya dengan isteri memang setiap malam kalau kami terdaya akan kami dengar rancangan MJ12 bersama dengan Gizi. Terima kasih diucapkan juga pada anda Firdaus dan isteri anda. Pengalaman yang saya nak ketengahkan ini berlaku beberapa tahun yang lalu, tahun 2003. Saya pergi memancing dekat kawasan Punggol, Kisi. Kisah yang menakutkan ini menghantui saya dengan isteri. Waktu itu, Kisi, kalau tak silap saya dekat pukul 11 malam. Bila saya menunggang motosikal dekat Punggol. Kalau Kisi tahu, di sana ada satu stesen LRT yang tidak beroperasi. Banyak cerita saya dengar tentang kisah stesen LRT tersebut. Tapi saya bukan nak ceritakan tempat itulah. Tempat yang saya nak ketengahkan adalah tempat dalam perjalanan nak pergi memancing. Daripada stesen LRT itu, saya harus belok sebelah kanan untuk masuk lebih dalam lagi. Bila belok sebelah kanan, jalan yang akan saya gunakan ini adalah jalan, bukan jalan yang betar. Maksudnya jalan ini adalah jalan tanah dengan lopak-lopak, lekuk-lekuk dan sebagainya. Bila saya menunggang motosikal, antara kiri kanan tu ada semak samun dan ada hutan yang kecil. Tiba-tiba tengah-tengah tu isteri saya tegur, Bang, berhenti. Saya pun berhenti. Saya toleh belakang, tanya isteri, ada apa? Bang, nampak bang ada itik bang. Saya toleh, saya dengan isteri, entah, tak tahulah, kata Firdaus. Kami berdua tak fikir yang bukan-bukan. Sebab seumur hidup tak pernah nampak hantu, tak pernah berdepan dengan hantu. Sebab itulah kami berdua tak fikir yang bukan-bukan. Jadi saya berhentikan kenderaan saya, berhentikan motor saya. Isteri saya dengan saya tengok sebelah kiri. Betul, Kisi, dalam gelap nampak sama-sama putih-putih seekor itik macam tengah jalan di antara celah-celah semak samun dekat kawasan Punggol yang saya nak pergi pancing. Kemudian entah macam mana isteri saya boleh turun dari motosikal. Bila dia turun, dia angkat batu, dia rejam. Bila isteri saya rejam, terkena itik tersebut, lari lintang pukang.
Kemudian Kisi, isteri saya berdiri tegak. Saya pun toleh. Mah, jom naik. Isteri saya tak gerak. Kali ini isteri saya dah jalan ke depan. Jalan perlahan-lahan. Saya panggil isteri saya. Ma, naik motor lah, Ma. Nak pergi mana tu, Ma? Ma? Kisi, para pendengar Ria 897. Kata Firdaus, isteri saya terus jalan, kakinya terus pijak masuk semak samun. Saya khawatir, Kisi. Kawasan tu mungkin ada ular, mungkin ada benda-benda yang berbahaya. Saya terus turun dari motosikal, saya pegang bahu isteri. Bila isteri saya toleh, baru saya tahu wajah isteri saya berubah. Kau jangan pegang aku. Saya dah tahu dah. Isteri saya dah kena sampuk, dah kena rasuk. Casey, dalam masa yang terdekat, isteri saya campak batu terkena itik yang lari, terus kena rasukan, Casey. Saya terkejut. Saya tarik isteri, pegang isteri. Kekuatan yang isteri saya miliki lebih kuat dari saya. Sampaikan saya terhirit sama ikut isteri masuk ke dalam. Akhirnya saya tak tahu nak buat apa. Saya tunggang motosikal saya masuk sebelah dalam. Ada beberapa budak-budak Melayu, ada beberapa keluarga Melayu. Ternampak ada pakcik dengan makcik ni. Entah macam mana saya terus ke arah mereka. Saya minta, Cik, minta tolong, Cik. Isteri saya kat dalam, Cik. Dekat dalam hutan, Cik. Tolong saya, Cik. Pakcik itu terus tunggang motosikal saya. Isterinya tunggu di sana. Saya tunggang motosikal terus pergi tempat kawasan yang isteri saya turun dan masuk ke dalam. Saya suluh dengan lampu motosikal, tapi tak nampak isteri saya. Pakcik ni, Kisi, saya rasa mungkin jodoh di tangan Tuhan. Dalam ramai-ramai orang yang memancing, kata Firdaus, dekat kawasan Punggol, saya boleh pergi ke arahnya. Seolah-olah Tuhan telah pun yang memilih untuk saya jumpa dengan dia. Rupa-rupanya dia adalah seorang tukang ubat yang mahir dan pakar. Dengan sekaligus, dia angkat tanah. Tak tahu apa yang dia baca, tapi saya dengar komat kamit mulutnya. Kemudian, dia rejam tanah itu di atas tanah di hadapannya. Baru saya dengar suara isteri saya menangis. Mama! Mama! Saya dengan pakcik masuk dalam. Isteri saya betul-betul duduk di bawah pokok ru, Kisi, sedang menangis ketakutan. Dengan segera saya tarik tangan isteri, bawa dia keluar. Dia hilang, Kisi, semangatnya dah hilang, ketakutan. Baik nak memancing saya tak berani. Saya nak naik motor pun tak boleh, sebab isteri saya dalam keadaan tidak stabil. Saya letakkan motosikal di tepi. Saya telefon taksi. Taksi datang setengah jam kemudian. Saya dengan isteri naik taksi, pulang ke rumah. Motosikal saya ditinggalkan dekat kawasan tu. Sampai rumah, bapa mentua saya yang tolong tenangkan isteri, tolong kembalikan semangatnya. Di sini, kata Firdaus, saya ingin nasihat kepada semua para pendengar. Tak tahu apa yang kita nampak dalam hutan, dalam semak samun, jangan sembarangan kita meneguh dan menganiaya binatang. Kadangkala benda yang kita nampak tu mungkin makhluk halus. Okey, para pendengar Misteri Jam 12, berikut ini daripada Cik Samiun berkongsi pengalaman beliau. Katanya pernah pergi memancing. Kami seramai 5 kawan menaiki bot yang kami sewa. Dan bot ini telah pun pergi ke perairan yang dalam. Dan kami menyewa bot tu 1 malam. Sebab 1 malam tu sewanya agak mahal. Jadi setiap teman-teman mengeluarkan belanja sedikit lah. Sewa bot $450 untuk 1 malam. Kita pancing ikan di perairan yang dalam di kawasan Singapura. Ada yang pemandu bot ni adalah seorang lelaki Cina tua. Bila sampai saja di sana, kami pun mulalah pasang joran dan memancing, kata Cik Samiun. Jadi apa yang berlaku, si apik Cina ni mula-mula dia berbual dengan kita lah, cakap. Kemudian dia kata, kamu sini pancing
baik, hati-hati, kata Cik Samiun. Oh, kamu sini pancing, hati-hati. Sini banyak bandar, harus hati-hati. Jadi kami ingatkan, dia nasihatkan kita supaya hati-hatilah, jangan sampai jatuh ke dalam air. Mungkin ada banyak susah betul nak baca SMS shorthand ni Oh, mungkin ada banyak sangatlah ikan-ikan ke benda-benda yang berbahaya dalam air. Jadi kita okey. Uncle tu pun masuk dalam. Dia tidur dekat atas kerusi lipatnya lah. Jadi saya dengan teman-teman saya sedang memancing. Tiba-tiba Kisi, bot kami jenis bot yang panjang, macam bambut nak pergi ke Pulau Ubin. Kami berlima ni betul berada dekat kawasan belakang bot. Jadi berlima-lima tu, situ ada satu bangku, ada kerusi, kami duduk sambil memancing. Tiba-tiba dekat belakang moncong bot. Kuat Kisi, ada hentakan sampai bot tu jongkang-jongkit lah, macam seesaw naik atas sebab hentakan yang kuat. Sampaikan lelaki Cina tua yang memandu bot tersebut terbangun. Bila dia bangun, dia tengok apa. Jadi saya tanya, tak tahu. Kami semua berdiri tengok depan bot Kisi. Kami tak nampak jelas, tapi nampak sedikit saja daripada cermin. Ada macam makhluk berdiri berpakaian serba putih. Kisi, tiba-tiba uncle tu kata, tamu tengok. Semua tengok depan, buat bodoh. Kami menggigil ketakutan. Yalah Kisi, tengah-tengah laut, kiri kanan semua gelap. Jadi kami mula diam dan tak bercakap apa-apa. Kemudian kami dapat rasakan bot kami tiba-tiba ringan sangat, macam benda tu dah berangkat ataupun dah terbang. Jadi kata Cik Samiun, kami terus tarik joran. Kami duduk sekejap, minum kopi, tenangkan diri, isap sebatang rokok, barulah kami mula memancing. Selepas itu pada paginya bot itu dihantar baliklah ke tepi perairan. Dan tanya uncle tersebut, dia kata dekat laut yang kami pergi ini, perairan Singapura, dekat dengan kawasan Pulau Hantu, sana memang banyak Pontianak. Kiriman SMS dari Zulfadli. Katanya, Kisi, kisah tentang di Labrador juga saya pernah mengalami sesuatu perkara yang menakutkan. Saya memang seringkali pergi memancing lah. Kadang-kala di pantai East Coast, kadang-kala saya pergi memancing di Changi, dan kadang-kala pergi ke kawasan Labrador. Tapi selalunya kalau memancing di Labrador, kena tunggu air pasang Kisi. Barulah mata kail kita tidak akan tersangkut-sangkut. Sana juga banyak batu bata Kisi. Dan kisah Zulfadli, ketika saya pergi ke Labrador ni, selalunya, lazimnya saya ajak teman-teman. Kalau tidak pun, abang saya akan pergi bersama dengan saya. Tapi pada hari yang saya nak saya nak keluar lah pergi memancing, saya ajak orang-orang yang biasa dan selalu pancing dengan saya. Mereka masing-masing ada urusan masing-masing. Jadi nak tak nak saya pergi seorang Casey. Saya menunggang motosikal dengan membawa 2 joran dan perkakas memancing yang lain. Bila sampai dekat kawasan tu, selalunya banyak juga kenderaan kereta lah. Biasalah tempat tu Casey, banyak juga mereka yang berdating waktu malam dengan pasangan mereka. Sukalah duduk menikmati keindahan alam. Jadi bila saya pergi waktu tu, cuma yang hairankan saya, masuk tempat kawasan letak kereta ni, hanya motosikal saya yang ada. Yang lain tu katanya tempat letak kereta kosong, satu kenderaan pun saya tak lihat. Kemudian bila saya turun dari motosikal, saya buka helmet, saya tengok sepanjang-panjang kawasan Labrador tu memang sunyi. Tidak ada orang lain kecuali saya seorang. Tak apalah. Jadi saya pun angkat barang-barang saya menuju ke arah tepi, betul-betul dekat tepi jembatan tu, pasang joran semua, mula memancing. Saya pancing dan tunggu. Kemudian saya angkat balik umpan saya, tengok dah habis, saya letak yang baru. Benda ini berterusan selama nak dekat 2 jam Casey saya berada di sana. Sambil itu juga, saya waktu itu mendengar rancangan Casey, Misteri Jam 12. Jadi kata Zulfadli, pengalaman yang menyeramkan mula berlaku apabila di sebelah saya memancing ni, jaraknya lebih kurang 30 meter, ada satu lagi bangku tempat orang duduk. Dekat bangku tu, saya baru terperasan Casey. Ada seorang wanita ni sedang duduk. Duduk tak apa Casey. Cara dia duduk, kedua-dua kaki dia naikkan atas bangku menyangkung. Saya tak nampak tangan sebab bajunya panjang menutupi semua anggota badannya. Kemudian yang menghairankan, bila pertama kali dah nampak perempuan ni, gadis yang dimaksudkan inilah,
Satu kali nampak, setiap kali pancing mesti nak pandang, mesti nak tengok. Tak tahu kenapa. Macam ada satu panggilan Casey. Jadi saya duduk, saya tengok dia. Saya tukar umpan, saya pandang dia. Dan lat beberapa minit, saya tukar umpan lagi, saya tengok lagi. Perempuan yang dimaksudkan duduk menyangkung tu dah tak ada. Baru mata saya berkeliaran cari, mana budak ni? Takkanlah sekejapan dia boleh hilang. Kalau dia berjalan, mesti saya boleh nampak. Dah mula hilang konsentrasi untuk memancing. Mata saya mula berkeliaran cari budak ni, kiri kanan tak ada. Kemudian Casey, saya rasa tak sedap hati, saya bungkus barang-barang saya. Waktu tu dah masuk 3 jam saya memancing. Bungkus barang-barang, seekor ikan pun tak dapat. Dah habis semua, saya pun nak tunggang motosikal. Saya hidupkan motosikal, baru nak keluar dari kawasan letak kereta tu, saya nampak budak tu yang tadi diceritakan oleh Kak Rozi. Ada jalan menuju ke arah atas bukit dekat kawasan Kubu Jepun. Perempuan tu sedang jalan Casey, menaiki bukit seorang diri tanpa berteman. Dalam hati saya, berani betul budak ni jalan malam-malam macam ni Gila dia orang. Jadi saya pun dah tak nak tegur lagi. Saya tunggang motosikal saya. Baru nak keluar Seleko, nak belok kiri lah, nak keluar jalan lagi jauh sebab jalan raya utama tu belum lagi saya sampai. Kemudian lat beberapa meter, saya nampak budak yang sama sedang diri di tepi road. Takkanlah budak tadi tu saya nampak naik bukit boleh sekejapan turun. Dan di situ tak ada jalan turun Casey. Dari jauh bila nampak orang yang sama, saya terus hentikan motosikal saya. Bulu roma saya meremang Casey. Dia berdiri lama sangat. Saya pun letakkan motosikal saya di sana, kemudian perhatikan benda ni dari jauh. Telefon bimbit saya berbunyi. Saya terperanjat bila handphone berbunyi. Saya jawab panggilan, tengok nombor. Kawan saya tanya, banyak dapat ikan? Aku kau balik. Saya letak telefon, tengok lagi dia dah hilang. Saya tunggang motosikal saya dengan fikiran wanita yang saya nampak awal tadi dah tak ada dari pandangan. Tunggang, tiba-tiba Casey dekat belakang saya tak tengok dan saya tak menampak, tapi rasa dan perasaan, kata Zulfaqli. Macam ada orang terbang, paras pinggang saya sebab boleh rasakan macam ada kepala manusia ikut saya dari belakang Casey. Hanya Tuhan yang tahu perasaan saya. Bila ada perasaan itu, kita tunggang makin laju dan makin kawalan kita untuk motosikal tu berkurangan. Hampir-hampir saya terlajak masuk ke lorong bertentangan. Kalau tidak, saya berlanggar dengan kenderaan. Selepas berada di main road, saya berhenti seketika. Saya tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang Casey. Tak ada benda, barulah saya pulang ke rumah. Itulah pengalaman misteri Casey yang tak dapat saya lupakan berkenaan dengan kawasan Labrador. Terima kasih. Misteri jam 12 dah bermula. Jangan tak dengar Berikut ini adalah satu pengalaman peristiwa seorang ibu dan 3 orang anaknya yang telah pun pergi piknik. Dan kata beliau telah pun memilih tempat yang dimaksudkan sebagai kawasan perairan di tepi kampung Wak Hassan untuk memancing. Apa khabar Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12? Panggil saya Kak Ana sudahlah. Kak Ana ingin ceritakan ketika Kak Ana dan juga 3 orang anak Kak Ana pergi memancing. Kak Ana seorang ibu tunggal Casey. Jadi bila pergi memancing, pastinya tidak akan adalah suami ataupun bapa kepada 3 orang anak ikut sama. 3 orang anak kakak merupakan anak perempuan. Jadi keempat-empat gadis pergi memancing termasuk kakak ibunya. Kami telah pun memilih lokasi ini, Kampung Wak Hassan untuk memancing. Kata Kak Ana, inilah pertama kali kakak ke sana. Casey, sebenarnya anak-anak kakak 2 orang tak setuju sebab mereka takut. Mereka kata kalau pergi ke sana, tak bermalam, mereka nak pergi. Tapi kalau nak overnight, nak bermalam di kawasan itu, mereka takut.
Jadi kakak dan seorang lagi anak kakak, iaitu anak sulung kakak, cuba pujuk dua orang adiknya supaya ikut pergi memancing di kawasan Sembawang, Kampung Wak Hassan. Mereka dah banyak dengar kisah itu dari teman-teman. Ya, seorang anak kakak bila kakak tanya, itu anak kakak nombor 2. Kakak tanya kenapa tak nak pergi. Dia ceritakan temannya pernah ke sana dengan juga ibu bapaknya. Apa yang berlaku bila dia baring dalam tent, dalam kemah waktu tu dah lewat malam lah. Dia mengantuk, dia masuk dalam tent, dia pun zip takut ada nyamuk masuk dalam. Dia pun tidur. Sedang dia tidur, dia tersadar waktu malam, dia fikirkan ibunya. Apa yang berlaku, kata anak kakak, perempuan tu yang dalam tent, iaitu makhluk itu sedang duduk dekat hujung. Jadi dia bangun ternampak ada perempuan, dia fikirkan ibunya. Jadi bila dia pejam mata, dia peluk beg untuk tidur lah. Dia terdengar ibunya pekik, Abang dapat ikan. Casey, kalau dekat luar suara ibu, dekat dalam kemah siapa? Dia buka mata kali kedua, Casey, benda tu dah tak ada dalam kemah. Sejurus lepas itu, dia telefon anak kakak, dia keluar dari tent ketakutan. Anak kakak temankan dia, Casey, untuk 2 jam bergayut di telefon sebab dia takut. Dan itulah sebabnya anak kakak tak nak pergi ikut memancing di kawasan Kampung Wak Hassan. Setelah pujuk dan pujuk, akhirnya mereka pergi. Kata Kak Ana, bila sampai di sana, kami sampai selepas waktu asar. Jadi mula pasang kemah, mula pasang joran, dan mulalah pasang barang-barang untuk dibakar barbecue. Sedang pancing, masuklah waktu maghrib. Kakak suruh anak-anak semua masuk dalam kemah. Tak baik duduk di luar waktu maghrib. Dalam kemah kita duduk, kawasan kita sekeliling tak ada orang lain kecuali kita anak beranak yang memancing, kata Kak Ana, para pendengar. Sedang dalam kemah, loceng joran ikan berbunyi. Anak kakak yang nombor 2 ni lah yang ceritakan kawannya terkena. Bila dah berada di sana, bila dah bersukaria, lupa akan ketakutan. Bila loceng berbunyi, dia yang jawab, Ma, joran ada ikan, Ma. Om pergi tengok Anak kakak nombor 2 ni keluar. Dia keluar daripada kawasan kemah. Jadi kakak dengan 2 orang anak yang lain duduklah berbual. Duduk berbual sampai nak dekat setengah jam. Anak kakak yang sulung tanya, Putri mana tak masuk-masuk? Kami berdua, kakak dan 2 orang anak kakak keluar. Tengok anak kakak Putri yang tadi keluar kata nak tengok joran, tak ada. Cari, Casey, satu malam tu cari, Putri, satu kawasan tu tak jumpa anak kakak. Dipendekkan cerita, Casey nak tahu anak kakak dekat mana? Anak kakak rupa-rupanya seolah-olah dalam keadaan sesat. Kakak dengar suara dia teriak, Mama. Tapi kakak tak nampak. Nasib baiklah dekat kawasan tu ada surau, ada masjid. Kakak panggil beberapa orang. Ada seorang abang ni, kakak nak ucapkan terima kasih. Namanya Haji Tajudin, yang tolong bantu cari anak kakak. Mula-mula dia tanya apa berlaku, kakak ceritakan. Kemudian dia suruh kakak berdiri dekat sini, jangan ikut. Kakak dengar, Casey, dia laungkan azan sekuat-kuatnya. Kemudian dengar suara anak kakak, Mama, tapi masih belum boleh lihat. Sambung pula lepas azan, dia baca beberapa ayat. Baru nampak anak kakak menangis, cari-cari mana kakak. Rupa-rupanya anak kakak ni disembunyikan oleh sesuatu. Kata Haji Tajudin, kawasan tu dah beberapa kali kes sedemikian. Budak sesat. Itulah pengalaman Casey di kawasan Kampung Wak Hassan. Dengar Ria 897, saya akan teruskan dengan pengalaman kiriman SMS yang saya terima. Apa khabar, Casey? Peminat rancangan MJ12. Saya sihat, terima kasih. Nama saya Dajjal. Wah, nama dia seram Dajjal berkongsi peristiwa pengalaman ketika beliau dengan seorang lagi teman pergi memancing di Sungai Kalang.
Perkara ini berlaku dah lama, Casey, pada tahun 2001. Dan saya teringat kisah ini ketika saya dengan teman memancing waktu itu sekitar 10 lebih malam. Saya dengan teman pun dah semangat memancing, duduk, makan, berbual, minum, dan katanya di sini sampailah ke pagi kami nak memancing. Niat di hati memang nak teruskan sampai ke pagi. Pagi dia tak beritahulah pukul berapa. Mungkin 5 pagi, 10 pagi. Tapi beliau katakan waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku sekitar pukul 12 lebih tengah malam. Teman saya ni jorannya berbunyi, locengnya lah, seolah-olah dimakan, umpannya dimakan ikan. Jadi kami berdua ni dah bersemangat, Casey. Jadi bila teman saya angkat jorannya, cuba tarik, Casey, seolah-olah tu benda tu ataupun tangkapan dia tu berat dan besar. Saya pun kata, kau baik-baik, jangan rentap. Jadi saya suruh teman saya ni longgarkan motor yang dia gunakan. Dia longgarkan. Memang sah, Casey. Jorannya ataupun tali tangsi yang ada pada joran tersebut ditarik. Dan ini confirm memang sah ada benda yang gigit. Tak tahulah ikan ke, belut ke, dan tak pasti sebenarnya apa yang menggigit joran ataupun umpan teman saya. Teman saya menggunakan umpan ikan tamban hidup. Ikan tamban itu hidup dan masih lagi berenang-renang. Jadi apa yang berlaku, kata pendengar kita ni, bila dah sampai satu tahap, saya kata rentap, teman saya pun rentap. Bila dia rentap, terperanjat, Casey, apabila nampak kocakan air yang begitu kuat, seolah-olah kami ni nak dapat ikan besar. Apabila teman saya sedang nak tarik, benda tu berlawan, Casey. Saya kata pada dia, kau tunggu, kau tengok tu. Saya pun ambil lampu suluh. Bila saya suluh dalam air, terperanjat, Casey. Saya terus balik ke tempat kami berkhemah. Saya angkat gunting, kemudian putuskan tangsi teman saya. Teman saya terus marah, kenapa dengan kau ni? Bila kami duduk, saya ceritakan, yang gigit kau punya umpan bukan ikan lah. Teman saya tanya, kenapa? Apa yang saya nampak? Saya mengatakan yang saya seolah-olah ternampak macam ada seekor buaya. Teman saya tak percaya, Casey. Sampai sekarang dia mati-mati tak percaya yang saya nampak buaya, dan perkara ini berlaku tahun 2001. Kami terus memancing sampai pukul 4 pagi, kemudian barulah pulang ke rumah. Dan dia masih tak percaya yang saya nampak ada seekor buaya di perairan Sungai Kalang tahun 2001 sampailah ke saat ini. Setiap kali kalau saya cerita dengan teman-teman yang lain tentang pengalaman saya dulu, dia mengatakan yang saya ni tak boleh nampak orang senang. Ikan yang dia dapat besar, saya cemburu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ini daripada Kak Juwita kata, Casey, tadi ada pendengar yang berkongsi tentang terpancing buaya di Sungai Kalang. Untuk pengetahuan Casey, Sungai Kalang tu memang terkenal tentang dengan penampakan buaya. Di sana dahulu ada seorang yang memelihara buaya putih, Casey. Buaya putih ini bukan buaya macam selalu kita nampak di zoo, di kaca TV. Buaya putih merupakan buaya gaib, buaya yang dikatakan buaya jadi-jadian. Dan pada dahulunya, si pemelihara ni akan turun ke tepi kawasan Sungai Kalang untuk bermain dengan buaya yang disebutkan. Buaya itu akan diberi makan, buaya itu juga akan dijaga segala-galanya. Sejak orang tua tu meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang mengambil alih lah tempatnya untuk menjaga buaya tersebut. Sebab itulah buaya itu lebih kerap lagi senang dilihat oleh penduduk-penduduk biasa. Hendaklah berhati-hati kerana buaya itu mengganas, tak makan orang tapi mengganas. Mungkin boleh menarik dan membuat seseorang itu mati lemas. Terima kasih dari Kak Juwita. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, siapa bercakap ni? Saya Aizuddin daripada Kota Tinggi Johor. Orang Kota Tinggi Johor. Wah, ini tinggal di kawasan Kota Tinggi ni, rumah teres ke, rumah kampung ke macam mana ni? Taman Sri Lalang. Oh, di kawasan itulah. Dan ini pengalaman yang anda nak ceritakan berlaku di kawasan rumah anda, dalam rumah anda macam mana, Cik? Tidak, ni di luar kawasan. Apa yang berlaku? Silakan. Ada dua cerita lah yang pernah saya lalui. Yang pertama, hello. Silakan terus. Saya pun berdebar nak. Ini anda seorang diri kah sedang bercerita ni? Tak, isteri saya dengan nyusukan baby. Silakan pengalaman.
pengalaman pertama 2 tahun lepas. Isteri orang Kelantan. Jadi masa tu kami dalam perjalanan balik ke Kota Baru Kelantan. Untuk korban anak kami lah. Perjalanan tu saya dalam pukul 3 pagi tu lah. Di persimpangan Rompeng sana dekat Muar Samsyah. Jadinya dekat situ saya merokok. Sebab saya suka drive waktu malam, kenderaan kurang lah kan. Jadi bila time saya merokok tu, anak-anak saya semua belakang dah tidur dalam kereta. Dan isteri saya pun tidur sebelah lah. Jadi saya terbau macam bau wangi tau Casey. Saya pun gerakkan isteri. Saya cakap, you pakai minyak wangi ke? Mula saya bau macam Infinity, yang minyak wangi yang saya selalu pakai lah. Lepas tu isteri saya dengan mama itu, dia bangun, saya kata, tak ada lah, saya tak pakai minyak wangi tau. Jadinya lepas tu saya buang lah rokok saya tu. Lepas saya tegur tu saya buang rokok tu. Saya naikkan tingkat apa semua. Dalam 5 minit gitu, bau dalam kereta saya macam bangkai tau. Jadinya ni saya pun berderau lagi ni, teringat lagi kita tu kan. Jadinya kat situ selepas setengah jam jalan, lepas pada jalan tu lah, baru kereta saya normal lah. Bau wangi dan busuk tu hilang lah. Ini dalam perjalanan nak balik kampung di Kelantan lah? Ya betul. Jadi kisah selanjutnya yang anda katakan, ada 2 kisah tentang apa tu pula? Yang kedua saya ni kaki pancing. Saya ke Kambuk memancing lah di Tanjung Balau, Kota Tinggi. Jadi yang kisah kedua ni saya dengan kawan saya orang Cina lah. Cina ni sebab apa, kadang-kadang orang Cina ni tak ada pantang larang tau. Dia suka cakap bukanlah dekat ni tengah-tengah pancing kan. Jadi saya satu kali tu, saya punya lebih kurang maghrib lah, lebih kurang dalam 5 minit nak maghrib itu. Pancing saya kena rentap dengan ikan tau. Saya anggap itu ikan tu lebih kurang dalam skala dalam 10 kilo kata lah. Sebab apa, saya lawan lebih kurang 15 minit jugalah perlawanan tu. Tetapi Casey kan, bila naik ikan tu, dia punya besarnya sebesar macam lighter tau. Jadi warna dia warna emas, kemasan gitu ni. Apa ni, ini macam ni dia cakap macam tu lah kan. Jadinya bila kat situ tu, kawan saya cakap, you jangan cakap macam ni. Apa, you tengok ini ikan pun, yelah saya belek-belek takut ikan tu dah kena hentam dengan ikan besar ke apa kan. Tengok putih dia pun tak ada apa-apa cala ke si. Jadi kat situ kawan saya cakap, dia macam maki lah Cina. Selang lepas tu saya lepaskan semua lah ikan tu. Tengok ikan tu hidup tau. Saya letak dekat dalam air, ikan tu pun berjalan. Jadi kawan saya yang Cina tadi maki tu, dalam 5 minit lepas tu dia punya joran pula kena sentak. Jadi masa dia tengah lawan tu, dalam lebih kurang 5 minit lah, sekali naik macam satu timbul tau. Bot saya ni lebih kurang panjang 28 kaki. Satu ikan merah besar, dia lebih besar pada bot tu. Itu pengalaman saya tu lah. Lepas tu saya terus potong tali saw saya, terus saya cabut ke situ. Tapi kini yang kawan saya cakap, tak apalah bagi air lawan. Dia cakap, air punya pancing ni step boleh naik 20 kilo kat situ, dia cakap kan. Saya cakap, tak apa, nanti kita dekat tebing, nanti kita ceritalah. Jadi itulah pengalaman saya Casey. Buat saya tak boleh lupa lah sampai sekarang tu. Terima kasih Cik Din. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak teman kita daripada Kota Tinggi, Johor yang berkongsi pengalaman. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa bercakap ni? Ni Syah. Buat panggilan dari mana Syah? Saya daripada Yishun. Yishun? Yishun. Dan ada pengalaman misteri tentang apa Syah? Silakan. Saya ada pengalaman saya di Sembawang Park memancing. Seorang ke dengan teman? Saya selalu dengan teman, takkan kita nak pergi mancing seorang-seorang kan. Ada orang pancing seorang, ada kes-kes Jadi berapa ramai memancing ni? Kita cuma 2 orang. Tapi apa ni, bila tengah mancing tu ada orang lain juga yang mancing dengan kita. Cuma dia pancing seorang kat sebelah kita waktu tu. Sekejap Casey nak suruh orang pelankan video kat belakang lah. Boleh. Hello. Silakan. Okey, waktu kita tengah pancing dekat Sembawang Park tu, kita baru sampai sana dalam pukul 1 pagi tu. Kita sebenarnya tengah
duduk berduaan saya dengan matai saya. Jadi dia tak tahu pancing, jadi saya pancing seorang. Lepas saya dah campak saya pimbik kat dalam air tu, saya tinggalkan ke tepi. Sekali pula kita dua tengah baring, sekarang kita tidur. Bila bangun je, joran tu bergoyang-goyang. Jadi saya pelan-pelan lah tarik. Pertama sekali kita tarik tu, dia punya bed dia hilang. Umpannya lah hilang Umpannya hilang. Lepas tu sekejap lagi saya campak lagi satu kali. Ni kali bila saya campak je, dia punya joran dia macam orang cakap dia pelan-pelan je turun bawah. Tapi dia tak goyang-goyang, dia turun je. Itu saya tarik. Bila saya tarik balik tu, dia macam kuat sekali. Dia punya macam orang tengah tarik daripada bawah air tu. Bila saya tarik pelan-pelan tu, sekali yang keluar daripada bawah tu cakap batu. Tapi bukan batu biasa. Yang keluar tu batu orang, batu patah setengah, batu nisan patah setengah. Bila saya tarik atas tu, pasal tu batu nisan tu, kita nampak pasal batu nisan lah, tapi kita belum tahu apa benda tu. Jadi saya potong dia punya line dia. Saya bikin balik sekali, saya campak lagi satu kali. Campak lagi satu kali ni pukul 4 pula, kena goyang lagi. Sama juga, tarik. Bila dia tarik pelan-pelan je. Ni kali bila saya tarik balik, keluarlah batu nisan yang penuh. Itulah kisah saya, Yeti. Terima kasih yang menarik sangat. Terima kasih, setiap pengalaman tu menarik. Terima kasih Terima kasih. Berikut ini kiriman daripada pendengar kita. Datangnya daripada Cik Hasbullah, berkongsi peristiwa beliau. Katanya Encik Hasbullah berkongsi pengalaman cerita yang menyeramkan ini berlaku waktu dulu Casey. Kata beliau seorang lelaki yang minat sangat pancing. Tak kira lah memancing seorang diri ataupun dengan rakan-rakan. Kata beliau sini kaki pancing. Ataupun dia akan memancing seorang diri ataupun ajak rakan-rakan kaki pancingnya. Jadi sebenarnya Cik Hasbullah ni dah berumah tangga waktu itu. Saya dah berumah tangga dan banyak kali kalau saya pergi memancing, kaki pancing saya tak ikut, saya akan pergi seorang diri. Isteri saya memang tak minat memancing. Katanya membazir waktu, duduk berjam-jam tak dapat ikan. Tapi saya lebih pada hobi Kisi. Tarikan tu Kisi, bila dah umpan digigit tu, rasanya memang nikmat. Hanya Tuhan saja yang tahu, kata Cik Hasbullah. Tapi kisah saya bukan tentang saya pancing dapat ikan apa. Pengalaman saya ni apabila kerap kali saya dinasihati oleh mak saya sendiri, oleh isteri saya supaya jangan keluar, saya tetap nak memancing. Dan tempat yang disebutkan oleh Cik Hasbullah, tempat ni dah tak wujud lagi lah. Dah tak boleh masuk lagi. Dah ditutup saya rasa. Jadi apakah kisah pengalaman yang ingin dikongsi sama? Saya akan bacakan sekarang kisah ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Seperti yang dikatakan oleh Encik Hasbullah, pengalaman beliau tak dapat dilupakan. Ibunya sendiri dan isteri seringkali kata pada beliau, kalau seorang jangan keluar lah, tolonglah bang. Tapi saya tetap berdegil. Ini dah macam satu addiction. Dah ketagih Kisi. Kalau seminggu satu kali tak pancing memang tak boleh. Sampaikan dalam kereta saya Kisi, ada joran. Motosikal saya pun saya dah letak joran kecil dekat dalam box. Begitu kemaruklah saya nak memancing, kata Encik Hasbullah. Wah, ini dahsyat ni. Dan pernah pengalaman saya memancing di tempat yang dikenali sebagai Hyundai. Kalau Casey tanya mereka yang gemar dengan pancing, ramai akan tahu tentang tempat ini. Dekat dengan Changi, Hyundai. Nak masuk Casey, hutan semak samun. Kalau hujan memang lupa. Memang tempat tu licak. Jadi kena berhati-hati. Dan saya kalau pergi pancing, saya akan menunggang motosikal lebih senang, lebih mudah, lebih ringkas. Pengalaman saya menunggang motosikal nak masuk ke dalam kawasan dipanggil Hyundai ini Casey. Sedang saya menunggang motor, tiba-tiba motosikal saya terlanggar sesuatu. Waktu tu memanglah gelap, malam, saya seorang saja yang menunggang motosikal. Dari jauh tak nampak apa-apa. Tiba-tiba bila terlanggar, boom, tayar saya sampai meletup dibuatnya. Bila tayar motosikal saya dah meletup, saya terpaksa berhentikan motosikal sebab takut tak boleh kawal. Kemudian saya toleh ke belakang.
Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Hasbullah, semakin saya dekat dengan benda yang saya langgar, semakin saya rasa pelik. Sebab kalau batu, kenapa macam ada bentuk rambut manusia? Kisi, dari jauh, dalam keadaan semak samun, malam yang gelap, tak ada lampu kecuali lampu bulan. Motosikal saya lampunya pandang ke hadapan. Saya patah balik ke belakang nak tengok apa yang saya langgar. Bila semakin dekat, dalam hati saya mengucap kisi dan istighfar. Takkan batu ni ada rambut macam kepala orang? Kisi, semakin dekat baru saya perasan. Rupa-rupanya kepala orang, kisi, kepala manusia di atas tanah, tapi pandang ke arah lain. Nampak dari belakang dah buat saya takut. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Hasbullah, saya dah tak tahu nak buat apa. Saya angkut barang-barang di motosikal saya, termasuklah beg saya dalam box. Saya berjalan masuk ke dalam. Bila sampai di dalam, saya telefonlah sahabat saya. Kebetulan sahabat saya memang ada dekat kawasan berdekatan dengan Tampines. Terpaksa saya tunggu dia datang. Dia datang dengan motosikal. Dia jemput saya pulang ke rumah. Bila tunggang dekat laluan jalan yang sama, kata Encik Hasbullah, saya sempat toleh tengok benda, kepala ke batu yang langgar tadi dah tak ada, kisi. Dah tak ada dari pandangan. Itulah peristiwa pengalaman saya yang tak dapat saya lupakan. Yang ini daripada mana ni? Encik Mata kata, apa khabar Kisi? Khabar baik. Nama saya Mata. Saya ingin berkongsi pengalaman kisah misteri ketika saya dengan isteri pergi memancing. Dan ini berlaku di Pulau Ubin, Kisi. Waktu itu saya dengan isteri telah pun pergi ke salah sebuah sungai lah, dipanggil Sungai Ubin. Di sana tu memang ikan air tawar, dan saya pernah beberapa kali pergi ke sana memancing, tapi isteri saya tak pernah ikut. Sampaikanlah satu hari ini isteri saya pun bersuara yang dia nak temani saya. Saya terperanjat sebab selalunya dia tak nak ikut. Jadi bila isteri nak ikut, saya pun bersemangat lah. Saya pergi dengan isteri. Selalunya saya pergi seorang diri ataupun dengan teman-teman saya. Bila isteri saya ikut sampai ke Pulau Ubin, kami pun menaikilah van yang kami sewa. Bayar murah, Kisi, $10 sampai dekat kawasan yang saya nak pancing. Bila nak balik, telefon nanti dia datang jemput kita, kata Encik Mata. Bila sampai dekat kawasan yang saya nak memancing tu, tengok jam sekitar pukul 11 lebih pagi. Jadi saya pun mula memancing, dan niat di hati memang nak pancing sampai lebih kurang pukul 7-8 malam, barulah nak balik lah untuk dapatkan bot yang terakhir untuk pulang ke Singapura. Jadi sedang memancing tu, waktu tu sekitar pukul 6 lebih, nak dekat masuk maghrib, Kisi. Tiba-tiba isteri saya kata isteri saya kata yang dia nak berehat dalam tent lah. Jadi saya kata, pergilah baring kejap, nanti abang pun nak bungkus barang-barang pancing sebab dah nak malam, kata Encik Mata. Jadi sedang saya simpan joran lah. Saya ada 4 joran ke semuanya. Saya tinggalkan 1, yang lain 3 tu saya dah bungkus dah siap packing masuk dalam tempat simpan joran. Tiba-tiba saya nampak isteri saya keluar daripada khemah dan kemudian jalan ke belakang khemah. Jadi saya pusing, saya nampak isteri saya tanya, Ma, nak gimana? Isteri jalan terus, tak layan saya. Tak apalah, mungkin dia nak pergi ambil barang ke di belakang ke. Jadi saya pun teruslah simpan barang-barang pancing. Kemudian saya tengok isteri saya berdiri di salah satu pohon. Dekat sana memang semak samun. Apa isteri aku buat ni? Takkanlah dia buang air kecil. Jadi saya rasa muskil. Kemudian saya cuba jenguk dalam khemah. Terperanjat, Kisi, isteri saya masih sedang tidur dalam khemah. Waktu tu dah nak dekat maghrib, 6 lebih petang. Saya kejutkan isteri bangun. Kemudian saya kata, "Mah, kita balik sekarang, Mah." Jadi saya bungkus khemah semua, barang-barang angkat. Telefonlah pemandu van tu. Pemandu kata dia akan sampai lagi 15 minit, suruh tunggu. Jadi saya pun dengan isteri pergilah dekat tepi main road tu dan duduk. Sedang duduk, tiba-tiba isteri saya terus rapat dengan saya, Kisi. Sebelum ni duduk renggang sedikit lah. Dia sibuk main telefon bimbit, saya sibuk pula tengok barang-barang pancing. Jadi isteri saya tiba-tiba rapat dengan saya. Kemudian saya tengok, dah ada benda tak kena ni. Bila saya cuba tengok ke arah mana isteri saya tengok, Kisi, matahari pun dah terbenam. Ternampak, Kisi, ada perempuan sedang diri berpakaian serba putih, sedang memerhatikan kami dari dalam semak samun di hadapan saya dengan isteri.
Bila pertama kali nampak benda yang mencurigakan, saya pejam mata, saya suruh isteri pejam mata dan suruh isteri ikut saya istighfar dan baca apa yang tahu. Sampailah pemandu tu sampai, saya pun pulang ke rumah dengan isteri dan sejak itu isteri kata, "Bang, saya tak nak ikut lagi bang, tolong jangan bawa saya." Walhal saya tak ajak dia pun. Sebelum tu dia juga yang nak ikut. Terima kasih dari Encik Mata berkongsi pengalaman dalam Misteri Jam 12. Boy 78, Kisi, Cik Mata tu boleh lagi pejam mata bila nampak tu perempuan berdiri dekat dalam semak. Kalau aku confirm aku pingsan on the spot. Habis isteri kat sebelah. Isteri dah sekarang ni mengharapkan suami untuk kuat. Kalau suami pingsan, kesian isteri. Macam mana ni jadi suami macam tu? Daripada Abang Zul berkongsi pengalaman, katanya, "Assalamualaikum Kisi." Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Abang Zul, saya ingin berkongsi satu pengalaman. Ini berlaku di salah sebuah jeti pendek di kawasan East Coast ataupun pantai East Coast. Jeti pendek, di mana tu jeti pendek? Pandai-pandai lah awak cari. Kata Abang Zul, waktu itu saya memancing. Saya suka memancing di pantai East Coast. Antaranya jeti Bedok. Kadang-kala saya suka pergi ke longkang 6. Walaupun longkang sana Kisi banyak ikan boleh kita dapat. Tengoklah nasib pada hari itu. Dan juga di salah sebuah jeti pendek di kawasan East Coast. Jadi waktu itu entah selalunya, lazimnya kalau saya pergi mesti ada orang. Ada orang memancing, ada orang berdating, ada orang berkelah, ada yang menaik basikal. Tapi pada hari tersebut memang waktu petang saya datang, ada ramai juga orang lah yang lalu lalang. Tapi saya seorang saja yang memancing. Bila dah masuk malam Kisi, waktu maghrib, jeti itu hanya saya seorang saja. Orang yang paling dekat pun adalah orang yang barbecue. Jaraknya lebih kurang dari saya berdiri ni 800 meter jauh Kisi. Boleh nampaklah Kisi mereka barbecue. Jadi malam tu macam satu malam yang cukup pelik dan aneh lah. Sebab saya seorang di atas jeti pendek di kawasan East Coast. Saya pun pancing macam biasa. Kemudian apabila saya memancing ni, tiba-tiba terbau sesuatu yang wangi sangat-sangat. Bila dah bau wangi, meremang bulu roma. Saya pun tak indahkan dan terus memancing lah. Niat di hati memanglah nak balik pukul 3-4 pagi. Waktu itu sekitar pukul 11 malam. Saya pancing sejak pukul 5 petang. Jadi kata Abang Zul, sedang memancing tu bila bau wangi dah naik, saya seorang pula kat sana meremang bulu roma. Mata saya pula berkeliaran Kisi. Apa yang berlaku Kisi, sesaat kemudian saya dengar bunyi macam benda berkepak. Bunyi benda berkepak kuat. Bila saya toleh ke belakang saya, terperanjat Kisi. Cuba bayangkan, dekat laut pantai East Coast, dalam sejarah saya memancing bertahun-tahun tak pernah nampak itik. Saya boleh nampak dekat jeti tu itik seolah-olah sedang berdiri di atas railing pada malam yang boleh saya sifatkan sebagai malam yang cukup seram. Bila saya ternampak itik tersebut, saya terus pandang depan balik. Sebab kata orang-orang tua, kalau ternampak itik di waktu malam sebelum tu datang bau wangi, itu adalah Cik Kak. Sejauh mana kebenaran saya tak pasti, tapi waktu itu memang seram saya rasakan. Kisi, saya terus angkat barang-barang pancing, bungkus dan terus pulang ke rumah. Pertama kali Kisi, yang pertama benda ganjil berlaku. Jeti tersebut sentiasa ada orang, tapi pada malam yang saya memancing, jeti itu tiba-tiba bila waktu malam saja, semua orang dah balik, hanya saya seorang yang memancing di sana. Yang kedua, bau wangi. Yang ketiga, bila saya toleh ke belakang terperanjat, nampak seekor itik di railing jeti tersebut. Adakah mungkin itu penampakan jelmaan Kak Cantik, Kak Punti dan sebagainya yang nak mengganggu saya? Singgah ke? Tak tahulah Kisi. Tapi itulah pengalaman daripada Abang Zul yang berkongsi pengalaman dalam kisah di MJ12. Yang ini daripada Nurlia. Kata Nurlia, Kisi tempoh hari ikut suami pergi pancing di Labrador. Dan katanya di sini waktu malam, waktu petang bila sampai, ramai jugalah yang sedang berada, ada yang sedang duduk, ada yang sedang memancing. Tapi bila dah masuk 11 malam, cuma kakak dengan suami saja yang sedang memancing pada malam tu. Dan sebelum balik tu, niat hati suami nak balik 12.30 malam lah. Jadi kakak pun rasa nak ke tandas. Kakak kata pada suami, "Bang, saya nak pergi tandas lah, temankan saya." Suami kata, "Kalau saya temankan awak, siapa nak jaga barang?" Ya tak juga Jadi tak apalah, kakak kuatkan semangat.
Dan suami pun kata, awak pergi je lah, tak ada apa-apa pun, insyaAllah. Jadi kakak tinggalkan suami. Tandas daripada tempat suami memancing agak jauh, Kisi. Kakak jalan. Semakin dekat dengan tandas, berdegat-degup jantung ni. Tak tahu kenapa, Masuk dalam tandas, kakak lepaskan hajat lah. Nak terkucil sejak awal tadi. Setelah keluar dari tandas, kakak pun bersihkan tangan, cuci tangan. Baru nak keluar dari tandas tersebut, salah satu kubikel dalam tandas tu ada orang hempas pintu kuat sangat, Kisi. Kakak tersentak sambil kakak toleh ke belakang. Bila toleh belakang, tengok salah satu pintu tandas tu seolah-olah bergerak sedikit lah, macam ada orang goyangkan. Kakak punya takut, kakak terus lari keluar dari tandas. Sepanjang perkara itu terjadi, dari tandas sampailah dekat suami tu, kakak lari, Kisi. Mulut kakak tak habis-habis, tak henti membaca. Tapi dalam perjalanan kakak berlari dari tandas menuju ke arah suami, kakak terperanjat. Suami berada betul-betul dekat tiang. Di hadapan tu ada macam pagar. Dekat pagar tu suami sedang pegang joran, memancing, tunggu umpan, dimakan ikan, kata akak kita. Tempat belakang, di belakang suami pula ada bangku. Di bangku tu suami letaklah box ataupun kotak yang diisi dengan barang-barang pancing. Bangku tu agak panjang. Sebelah bangku tu ada perempuan duduk. Kenapa perempuan ni duduk dekat dengan suami aku? Sibuk betul. Perasaan marah, takut, perasaan takut yang kakak rasa timbul di dalam tandas tadi hilang apabila ternampak perempuan ni duduk betul-betul belakang suami. Kakak fikirkan perempuan ni mungkin nak konon-konon tackle suami kakak lah. Daripada takut menjadi marah, cemburu pun ada, Kisi. Kakak lari laju sampai dekat suami, terus rapat badan dengan suami, peluk suami, Kisi. Suami pusing tengok kakak. Kenapa dengan awak ni? Jadi suami pandang belakang, kiri kanan, tak nampak apa-apa. Kakak bisik dekat telinga suami, awak sukalah perempuan duduk kat belakang. Miang awak dengan rasa marah dan cemburu. Jadi suami toleh lagi, yang awak merepek ni apa? Belakang saya mana ada orang? Bila kakak toleh, Kisi, betul, Kisi, belakang suami tak ada orang, Kisi. Astaghfirullahalazim. Bang, kita balik sekarang, bang. Saya tak sedap hati lah, bang. Sepanjang suami katanya simpan joran barang-barang pancing, kakak tak henti-henti, Kisi, berkepit dengan suami ketakutan, meremang bulu rumah. Awal tadi keluar tandas, nampak dengan jelas wanita duduk di tempat duduk belakang. Rupa-rupanya yang kakak cemburukan tu kakak cantik. Terima kasih, Kisi, dan selamat tengah malam. Labrador Park. Wah, banyak kisah tentang kawasan tu. Awal tadi kisah kakak tadi tu betul. Saya rasa memang benar. Orang ni kalau dah marah sangat, perasaan takut terus hilang. Yalah, cemburu, babe. Perempuan tu dalam banyak-banyak tempat duduk belakang suami. Dah tahu barang tepi tu ada barang pancing semua, dia mati-mati nak duduk di sana. Wah, kakak tu keluar tandas. Alamak, ni perempuan ni nak potong jalan tu suami aku tau. Dia lari. Memang benar. Perasaan takut dikuasai marah, takut akan hilang. Betul. Sampai dekat suami, kata akak kita terus peluk suami. Suami pun tengok, apa sayang awak? Awak suka lah perempuan duduk kat belakang. Suami pun duduk di belakang. Mana ada perempuan? Inilah orang perempuan. Siapa tak sayang suami, oi. Yang ini daripada Salinah, kata, Kisi, saya pun kalau tiba-tiba belakang suami ada perempuan duduk, saya marah, Kisi. Tapi taklah macam kakak tu sampai lari dekat suami terus peluk. Saya takkanlah jump to conclusion. Tapi kalau perempuan tu cuba main-main tackle suami saya, Kisi, alamat tumit tinggi saya tanggalkan. Terbang tumit tinggi tu. Hoi, ini betul-betul sayangkan suami. Dahsyat betul. Baiklah, baguslah kalau sayangkan suami sampai tahap macam tu, okey. Tapi jangan sampai tahap-tahap menggunakan hikmat-hikmat tertentu. Membuat suami anda mungkin dengar kata dalam ialah cara-cara yang lain lah. Biarlah muafakat persefahaman tu penting. Janganlah gunakan hikmat kadam sampai suami makan sesuatu, minum sesuatu, kemudian semua dengan kata anda. Itu tak mula. Said kata, Assalamualaikum, Kisi, ada berita urgent, please baca.
Pada hujung minggu yang lalu, saya telah pun pergi memancing di salah sebuah pantai di Singapura. Dekat kawasan tepi pantai itu hanya saya, teman saya, dan ada pasangan yang memancing lah. Saya dengan teman saya 2 orang, kami berdua lelaki. Pasangan yang memancing ni seorang perempuan, seorang lelaki, dan jarak daripada mereka tempat memancing dengan saya tu lebih kurang dalam 50 meter jarak jauhnya lah. Dan saya tak pasti mereka ni suami isteri ataupun bukan, tetapi keintiman mereka membuat saya meluat Casey. Kadang-kala berpeluk, kadang-kala itulah berciuman di hadapan dengan mata saya. Nasib baiklah tak bawa anak-anak saya. Tetapi apa yang membuat saya tolong membantu apabila pasangan ini dengan kami suka benda yang sama. Pasangan ini dengan kami suka mendengar stesen Ria 897. Memandangkan waktu itu tak ada Misteri Jam 12, lagu-lagu cinta yang diputarkan, terpaksalah kami berdua dengar. Jadi apabila salah seorang dari teman saya ni pun mengatakan yang dia pun tak suka tengok pasangan tu lah menyampah, meluat. Tiba-tiba pasangan tersebut membuka cerita seram. Cerita-cerita Misteri Jam 12, tapi suara Casey yang keluar. Kata malam ni tak ada cerita hantu. Kenapa pula dia boleh dengar? Jadi saya pun suruh teman saya tengok radio tu betul tak Ria ke bukan? Memang betul Ria. Jadi agaknya dia gunakan handphone lah. Dengar MJ12 menggunakan iPhone dari YouTube, saya tak pasti. Beberapa minit kemudian Casey, apa yang berlaku? Budak lelaki yang sedang memancing lari ke arah saya. Bang, tolong bang. Saya tanya, kenapa dengan kau? Bang, saya punya girlfriend bang, ada something wrong. Jadi saya dengan teman saya pun tinggalkan tempat kami memancing, pergi. Teman wanitanya tiba-tiba masuk di semak samun di belakang kemah. Jalan menunung. Bila dipanggil beberapa kali langsung tak toleh. Jadi saya dengan teman saya pun hairan, tanya macam mana boleh gini, tak tahu. Awal tadi dia kata dia nak ke belakang. Kemudian cari, rupa-rupanya dia dah masuk hutan. Jadi terpaksa kami bertiga, termasuklah budak lelaki ni, rupa-rupanya bukan matai, bukan isteri, rupanya kekasihnya. Kami tarik Casey. Bila dia berjalan tu Casey, seolah-olah macam seekor gajah. 3 orang lelaki tak mampu menandingi kekuatan seorang wanita yang hanya berjalan tanpa menggunakan sebarang kekuatan. Ini dah kes kena rasuk dengan sampuk ni. Jadi kami ikut dia dari belakang. Sampai dekat satu pohon ni dia berdiri. Kemudian dia dongak ke atas. Bila dia dongak ke atas terus berhenti, tak gerak-gerak. Kami cuba panggil, cuba cakap sesuatu, tak layan. Teman saya menelefon pakciknya suruh supaya datang dan membantu budak perempuan dan lelaki ini. Setelah lebih kurang sejam kami duduk di sana menjaga tentang keselamatan budak inilah. Takut Casey dia lari ke bunuh diri dah satu hal lagi. Jadi saya dengan kekasihnya duduk dekat kawasan tu. Dah lah nyamuk tak boleh tahan, gatal Casey nak tolong orang punya pasal. Jadi teman saya ni keluar pergi panggil pakciknya yang baru sampai tempat letak kereta. Pakciknya datang, ditunjukkan ke sana dan pakciknya terus membaca ayat kursi. Bila baca ayat kursi, budak ni terus pingsan. Pingsan Casey. Jadi kekasihnya cuba angkat, tarik dia perlahan-lahan, bawa ke tepi laut, kemudian masuk ke dalam kemah. Pakcik saudara saya, teman saya mengatakan supaya segera simpan barang-barang dan terus hantar budak ni pulang ke rumah. Kemudian mamat ni dengan selamba tanya pakcik teman saya boleh tak hantar kekasihnya pulang sebab dia datang sini naik teksi. Jadi itulah pengalamannya, kisah yang tak dapat dilupakan. Saya nak nasihatkan, kalaulah bawa anak dara orang, tolonglah jangan sampai ke tempat-tempat macam tu. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Mendengar Ria 897 FM, Casey akan teruskan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Berikut ini adalah kiriman email yang akan saya bacakan. Dikirimkan kepada saya, datangnya dari seorang ibu, Mas Linda, yang berkongsi peristiwa yang berlaku apabila beliau, suami dan anaknya telah pun pergi memancing di taman yang dikenali sebagai Labrador Park. Pendengar Ria 897, Mas Linda mengatakan sebelum ini suami dan juga beliau serta anaknya memang suka pergi memancing di pantai East Coast sebab dekat dengan tandas, kemudahan-kemudahan yang lain seperti dekat dengan tempat letak kereta. Tetapi kata Mas Linda,
Entah macam mana, salah seorang daripada teman suami telah pun rekomendasikan, sarankan tempat yang boleh mereka kunjungi untuk memancing. Jadi pada minggu berikutnya, suami telah pun bertanya saya beberapa kali, nak pergi tak tempat tu. Jadi pada saya tak kisah, tetapi kalau tempat tu jauh nak kena jalan, saya tak sukalah. Jadi akhirnya saya dengan suami saya dengan anak saya telah pun pergi survey dulu. Sebelum kita memancing lah, kami telah pun singgah ke kawasan Taman Labrador ataupun Labrador Park untuk melihat kawasan yang disebutkan oleh kawan suami. Betul Kisi, saya tak pernah pergi ke sana pun. Dah duduk di Singapura ni bertahun-tahun sampai ada anak yang pertama, belum pernah jejakkan kaki di Taman Labrador. Jadi kebetulan kami baru keluar makan malam bersama dengan anak, kata teman kita. Jadi apa yang berlaku berikut ini, saya dengan suami setelah makan, kami pun naik kenderaan menuju ke destinasi yang disebutkan awal tadi. Bila sampai di sana, pertama saya suka tempatnya. Kerana betul-betul tempat letak kereta tu depannya dah boleh pergi memancing. Di sana juga ada pondok-pondok kecil. Yalah, misal kata kalau hujan, bolehlah kami berteduh. Dan juga kata beliau lagi, ada bangku-bangku yang boleh kami gunakan untuk duduk. Dan yang paling penting, dekat dengan tandas Kisi. Tandasnya terletak tidak jauh dari mana saya berdiri, kata Mas Linda, boleh lihat tandas. Jadi saya dengan suami pun duduklah, mengambil peluang. Dah sampai, memandangkan dah sampai tempat yang disebutkan itu, kata Mas Linda. Beliau dengan suami mengambil peluang untuk beristirahat di tempat yang dimaksudkan itu. Sedang saya dengan anak saya dengan suami beristirahat, tiba-tiba anak saya berusia 7 tahun yang mengatakan yang dia nak ke tandas. Mama, nak pergi toilet. Jadi saya kata pada suami yang saya nak hantar nak pergi tandas. Suami saya ni masih lagi duduk. Suami saya tunggu saya dengan anak-anak saya berjalan pergi ke tandas, berhampiran tempat kami duduk. Jadi saya pun niat di hati, alamak, saya pun tak tahan ni Kisi, nak legakan diri. Saya kata pada anak saya, okey, saya kata pada anak saya, Daniel masuk sini ni, nanti mama keluar kita jumpa kat luar. Okeylah, anak saya pun masuklah, usia 7 tahun tu. Jadi dia pun pergilah ke salah satu cubicle. Dan kata Mas Linda, saya pun menggunakan tandas wanita. Kemudian setelah saya habis, anak saya dah berada di luar dan saya pun berbual dengan dia. Kemudian saya pun pimpin tangan anak saya sambil berjalan, kata Mas Linda. Anak saya tanya satu soalan, dan soalan inilah yang membuat saya tak nak datang ke tempat ini lagi. Para pendengar Ria 897, apa anak saya tanya soalan ni? Anak Mas Linda bertanyakan soalan, Mama, arigato tu apa, Ma? Pendengar Ria 897, anak Mas Linda bertanya perkataan dalam bahasa Jepun. Jadi saya tulis, saya berhenti seketika, saya tulis, apa? Arigato tu apa? Mana dapat belajar ni? Tadi ada uncle dalam toilet cakap arigato. Saya tulis, saya diri di depan kawasan tu agak lama Kisi. Mungkin dalam seminit 2 untuk lihat ada tak orang keluar. Tak ada Kisi. Saya tak puas hati. Saya pimpin tangan anak saya erat-erat. Saya jalan ke depan tandas. Saya jenguk ke dalam. Tandas langsung tak ada orang. Takkanlah Kisi kalau tadi ada orang, dia tak keluar-keluar kan? Saya tulis lagi, Daniel, siapa aja Daniel cakap ni? Tadi ada angka kat dalam cakap arigato kat Daniel. Para pendengar Ria 897, Mas Linda mengatakan selepas itu saya terus pimpin tangan anak saya jalan selaju-lajunya dan tinggalkan kawasan itu. Suami saya terpinga-pinga tanya kenapa. Tapi saya tak boleh jelaskan. Betul Kisi, memang menyeramkan. Dan baru saya teringat, Taman Labrador adalah salah satu tempat ketika berlakunya peperangan antara askar Singapura dan juga askar Jepun. Itu dia anak kecil berusia 7 tahun keluar dari tandas, tanya ibu soalan yang menyeramkan. Arigato tu apa? Dari mana agaknya ada rasa anak ni belajar Jadi itulah kisah yang pertama tu. Kalau dia arigato tu apa? Arigato tu maksudnya burung tiung makan betik, kita balik pun cantik nak.
Ayo, nasib baiklah. Kita akan teruskan dengan kisah-kisah misteri anda. Itu dia. Terima kasih pada Mas Linda. Kisah yang berbeza sekali. Pengalaman yang menarik. Mas Linda dan anaknya berusia 7 tahun dengan suami yang telah pun pergi. Nasib baiklah, dia survey lah. Konon, tengok tempat tu sesuai tak? Cantik tak? Dah sampai, baru tahu tempat tu tak sesuai. Mungkin kalau ada anak kecil berbahayalah. Pendengar Ria 897 FM. Kisah yang ingin saya sentuh berlaku kepada seorang suami. Katanya di sini, pengalaman daripada Encik Hafiz berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Perkara ini berlaku di Bedok Jeti. Katanya, saya seumur hidup memancing di Bedok Jeti. Tidak pernah sekalipun Bedok Jeti itu kosong, tidak ada pemancing. Dan pada malam yang disebutkan, Casey, waktu itu sekitar pukul 2 pagi. Hanya tinggal 3 pemancing dari apa yang saya lihat. Saya dengan isteri berada di tengah-tengah jeti. Ada 2 lagi pemancing berada di hujung jeti. Isteri saya katakan yang dia nak ke tandas. Jadi, waktu itu dah 1 lebih pagi, isteri saya pastinya tidak berani untuk pergi ke tandas seorang diri. Pendengar Ria 897. Saya kata pada isteri, awak jalan depan dululah. Saya simpan barang-barang masuk dalam kemah kita. Saya tengok saya ada bawa padlock tak. Jadi isteri saya pun bergerak dulu sebab dia dah tak tahan sangat. Jadi apa yang berlaku? Saya nampak isteri saya jalan dari jeti, menghala keluarlah dari jeti yang disebutkan. Waktu perkara ini berlaku, tandas di Bedok Jeti bukan di hadapannya. Dulu kalau Kisi pernah pergi Bedok Jeti, tandasnya agak jauh Kisi. Kena belok kanan, naik atas sikit. Betul-betul di sana baru ada tandas. Jaraknya lebih kurang 1 kilometer. Macam gitulah. Jadi apa yang berlaku? Kata Encik Hafiz, isteri saya pun berjalan perlahan-lahan. Saya masuk keluar lah kan, barang-barang semualah. Satu takut hujan, yang kedua takutlah dibawa lari. Kemudian saya ambil tali, sempat saya ikat kemah. Takut ditiup angin Kisi. Setelah saya dah ikat semua, dari jauh nampak isteri saya dah belok kanan. Jadi saya pun mulalah zip, pasang padlock yang ada saya bawa, yang ada disimpan dalam kotak pancing saya. Berjalan di hadapan, tiba-tiba ternampak isteri saya sedang duduk. Betul-betul dekat seleko tu ada bangku tempat orang duduk. Kemudian saya kata pada isteri saya, jom kita tandas. Jadi isteri saya pun bangun daripada bangkunya Kisi. Kami berdua berjalan bergerak. Berjalan perlahan-lahan. Apa yang membuat saya rasa terperanjat dan takut? Setelah kami jalan, nak belok ke kanan menuju ke arah tandas di kawasan Bedok Jeti, isteri saya terus menghampiri semak samun di hadapan kami. Pak, nak ke mana ni? Tandas sana ni. Awak buat apa masuk semak samun ni? Saya marah isteri saya, Casey. Saya memanggil dia beberapa kali, tapi dia tetap jalan masuk ke dalam. Sebagai seorang suami, saya kena ikut. Saya ikut isteri saya dari belakang. Casey, bila saya dah ada dalam tengah-tengah kawasan hutan, saya dengar samar-samar suara isteri saya. Abang! 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 Bila saya toleh, isteri saya berada di luar hutan semak samun yang saya dah pun masuk ke dalamnya. Astaghfirullahalazim. Siapa aku ikut ni? Saya pandang ke depan. Makhluk yang saya ikut dari belakang hilang entah ke mana. Isteri saya tercungap-cungap lari kejarkan saya. Saya keluar nampak isteri di hadapan semak samun. Kemudian tangan menghulu, tercungap-cungap suruh saya cepat keluar. Saya pun keluar, isteri peluk saya. Abang nak pergi mana ni bang? Dan saya ceritakan, saya nampak awak tadi duduk dekat bangku ni. Saya pun nampak abang. Saya nampak abang ikut jalan sorang-sorang. Kenapa abang masuk hutan? Casey, saya nampak depan saya susuk tubuh sama macam isteri. Isteri saya pula dari jauh Casey, nampak saya berjalan seorang diri masuk dalam hutan. Setelah hantar isteri saya pergi tandas, kami berdua pulang kembali ke jeti.
Dua pemancing yang tadi saya katakan ada di hujung jeti tersebut, entah ke mana mereka pergi. Saya dengan isteri tak sedap hati sebab cuaca pun dah mula merah. Mungkin nak hujan lebat. Saya bungkus barang-barang pancing. Pertama kali seperti saya katakan dalam hidup saya, memancing di beduk jeti. Jeti tersebut kosong, tidak ada pemancing yang lain. Cuba Kisi bayangkan. Terima kasih. Selamat tengah malam. Apa khabar Kisi dan juga para pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Haji Samad. Semalam Kisi ada sentuh tentang tempat memancing dikenali sebagai Hyundai. Tapi memang benar Kisi, tempat itu sekarang dah tidak wujud lagi. Dah tak boleh masuk, dah ditutup. Hutannya masih ada. Pengalaman saya ketika memancing dengan isteri, kalau kita menunggang motosikal boleh masuk sampai ke dalam. Tapi kalau dengan kenderaan kereta memang susah. Kadang-kala pergi dengan isteri dengan menunggang motosikal, kadang-kala isteri tak nak naik motor, terpaksa naik kereta. Dan bila masuk, kita letakkan kenderaan di luar, berjalan kaki sedikit masuk ke dalam. Pengalaman saya waktu itu bila kami nak pulang. Kami memancing, datang sekitar pukul 3 lebih petang dan pulang 1 lebih pagi setelah air dah hampir-hampir surut. Jadi apa yang berlaku, kata Encik Haji Samad, bila dah bungkus semua pekakas-pekakas pancing, saya dengan isteri tinggalkan kawasan itu. Sebelum ini ada ramai juga yang memancing. Oleh kerana hari itu memang rezeki tidak menyebelahi sesiapa pun, ramai dah balik, hanya tinggal saya dan juga ada satu keluarga sebelah hujung sedang memancing. Suami isteri juga. Kata Encik Haji Samad, saya keluar dengan isteri, berjalan dengan menggunakan lampu suluh yang kami gunakan untuk memancing. Sebab sana memang gelap Kisi, lopak, lecak. Jadi kena hati-hati bila kami berjalan. Apabila isteri saya terhenti seketika. Saya dah jalan jauh. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Haji Samad, saya dah berjalan jauh. Isteri saya berhenti seketika. Saya tak perasan pun yang isteri saya berhenti. Jarak lebih kurang dalam 200 meter macam tu lah. Saya toleh ke belakang, isteri saya sedang berdiri tak bergerak-gerak. Saya suluh nampak isteri sedang berdiri, tak berjalan Kisi. Pendengar Misteri Jam 12, saya patah balik, pergi ke arah isteri. Saya sentuh bahu isteri. Isteri saya tercungap-cungap bernafas, seolah-olah nafasnya dipegang, dihentikan seketika. Abang, saya panggil abang tak? Abang tak dengar. Kisi, isteri saya seolah-olah dalam keadaan semput, tercungap-cungap, tak boleh bernafas. Saya suruh dia tenang, istighfar. Kenapa dengan awak ni? Isteri saya kata, dah banyak kali dia pekik. Dia panggil saya tapi saya tak perasan dan saya tak toleh. Kalau awak panggil saya, takkan saya tak dengar? Tempat ni sunyi. Isteri saya sampai dah tak tahu nak berkata apa. Saya pegang tangannya, tak apa. Awak selawat, istighfar, kita keluar. Dalam perjalanan Kisi, saya tak nampak. Langsung tak nampak, tapi isteri saya, bang, kata isteri saya, kiri kanan Kisi dekat dalam hutan tersebut, banyak benda sedang memerhatikan kita yang sedang nak berjalan keluar. Kata Haji Ismail, walaupun saya tak nampak, isteri saya nampak, tapi saya boleh rasa. Meremang bulu rumah saya, bulu tengkuk. Saya tahu isteri saya tak bohong. Sampai dalam kenderaan, saya keluar dari kawasan itu. Kemudian saya tak pulang ke rumah. Saya bawa isteri saya pergi makan. Kisi bawa isteri saya pergi makan di salah sebuah kawasan di Changi. Sedang makan, kami duduk suami isteri di satu meja bulat, 2 orang saja. Datang seorang lelaki untuk ambil pesanan air kami. Kisi, dia tanya, bang, minum apa bang? Biasalah, teh tarik 1. Isteri saya, dia tak nak minum. Kakak minum apa? Kisi, lelaki tu boleh tanya orang di sebelah saya, walhal di meja yang sama, saya dengan isteri saya saja yang duduk. Patutlah bila kami duduk, isteri saya tengok bawah. Saya pusing tengok budak ni. Mama ni betul ke tak ni? Tak apa, dia pun tak nak lah. Saya seorang satu terima kasih Dia patah balik, buat air. Saya pegang tangan isteri, saya pergi ke tempat kaunter yang jual air tu. Bang, saya PT bungkus bang. Dia bungkuskan teh saya angkat.
Kemudian saya suruh isteri tengok. Awak tengok belakang, dia ikut kita tak? Mula-mula isteri tak nak, takut. Saya paksa baru isteri toleh. Dia tak ada bang, dia tak ada bang. Dengan segera saya kembali ke kenderaan dan pulang ke rumah. Itulah pengalaman saya, Casey. Terima kasih. Selamat tengah malam. Kita ke hujung talian bersama dengan seorang teman. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, selamat pagi. Ni Casey ke? Ya, siapa ni? Ni saya Yusman. Yusman ada pengalaman mistis. Tentang apa ni? Silakan. Saya ada pengalaman misteri, Casey. Silakan. Ini 3 tahun lepas. Pengalaman saya masa 3 tahun lepas, Casey. Hello. Silakan. Ni pengalaman saya 3 tahun lepas, Casey. Masa tu Casey, saya ada dekat Changi lah. Hello. Silakan. Masa tu saya dekat Changi, Casey. Saya sama teman-teman saya tengah pergi pancing ikan. Habis tiba-tiba teman saya cakap dengan saya, Man, kita nak pergi pancing ikan lah. Sebelah mana Tak apa, mana-mana lah. Korang nak pergi, korang pergi. Habis tiba-tiba bila saya tengah jalan dengan teman saya, teman saya macam tegur lah. Saya ternampak sesuatu dekat tepi pokok. Saya cakap tak tegur, buat wudhu je lah. Kalau korang tegur, tu benda makin ikut. Tapi tiba-tiba teman saya cakap dengan saya ternampak satu perempuan lah tengah duduk kat tepi pokok. Jadi saya buat wudhu, saya cakap buat wudhu je jalan je. Orang tak ingat apa-apa. Korang ingat apa-apa lagi makin dia dekat korang. Korang takut lagi dia suka. Korang tak mau takut, korang relax. Habis tiba-tiba saya cakap dengan teman saya, ya kita try pergi sebelah depan, betul nasib kita dapat ikan. Tapi tiba-tiba teman saya cakap dengan saya, aku tak berat hati Ahmad, kita pergi dengan tempat Ahmad, kalau boleh. Habis saya cakap dengan teman saya, nak pergi mana lagi? Ke tempat je lah satu yang kita boleh pergi. Hari tiba-tiba teman saya cakap dengan saya, Ahmad, aku ternampak Ahmad satu benda kat atas pokok. Apa yang kau nampak? Aku tak tahu apa tengah kau nampak. Buat bodoh je lah. Habis kalau kau nak cakap gini, aku pun fikir lain apa. So saya buat bodoh. Habis teman saya cakap dengan saya, habis dia cakap dia nampak cekak atas pokok tengah menggilai. Habis saya buat bodoh lah. Saya cakap, buat bodoh je lah. Ini semua tawakal je lah. Kau tak ingat apa. Habis tiba-tiba teman saya cakap dengan saya, Mas, aku rasa kita belah pun cantik kan. So kita tawarkan, so kita belah, kita terus jalan. Tengah perjalanan nak pergi tempat lain gitu. Habis saya ternampak satu saya nampak satu orang tengah duduk dekat kerusi. Dia paksa tanya, bang, tumpang tanya, kan dah pukul berapa bang? So dia tak cakap dengan saya, dia diam. So saya tanya lagi sekali, saya tak nak jawab. Tiba-tiba dia pusing. So dia cakap dengan saya, sekarang dah pukul 5 pagi. So kita semua hilangkan diri. Jadi kita lari. So saya buat bodoh lah. Saya lari, semua lari. Tapi tiba-tiba kawan saya satu hilang. Kita cari, tak jumpa. Sampai dah sekarang di sini. Kawan awak hilang sampai sekarang? Saya. Dah report polis belum ni? Dah report dah mesti. Dah berapa lama dah report. Ya, terima kasih Yusman Sama.